Lampu Y15 aftermarket yang Tolong ajar macam mana pasang. Boleh bang. Carburetor pun aku belum pasang lagi, tapi hari ni kita nak pasang lah. Sebab abang tu dah tanya macam mana nak pasang. Jom kita pasang guys. Babi. Tolong aku pasang Diorang kata aku tak pandai pasang lah Kau tolong pasang kan. Aku kata nak pasang, tapi aku kena rekod video. So kau kena faham kena pasang lah. Yang aku beli ni, cutting dia lebih nampak lebih standard lah. Sebab apa? Beza dia sikit je guys. Yang ni warna chrome, yang original punya warna silver kan. Nampak beza dia. Yang ni lebih smooth, lebih clean lah. Cara buka dia senang je. Mula korang compare sini, lepas tu ada screw kat sini, lepas tu kau buka lah. Kita dah siap buka, sekarang kita nak buka ini pula guys. Kita tak payah buka. Macam tak payah, aku kena juga. Okay, so ada 4 skru 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 skru guys. Buka dulu baru boleh cabut kepala dia. Nampak tu? Senang je. Yang kedua, cabut pelak ni guys. Macam mana nak tahu lampu kecil tu lampu besar? Okay, first on kunci. Ambil lah check light ke apa kan. Ni apa benda ni? Bagi lampu kecil lah. Lampu kecil nampak? Okay, sebelah ni Lampu kecil kat sini. okay, bila kita yang besar di tu. Itu beza dia guys. So dekat wayar ni pula, yang merah lampu kecil, biru lampu besar, hitam grounding dia guys. Untuk kedudukan dia macam ni nampak dia 3 segi macam ni. Macam ni kedudukan dia. Nampak sini, ini macam, ini belakang, ini macam. Lepas korang dah siap semua, korang jangan terus pasang. Korang test dulu. Kan tak hidup kan, pisang kan. 3, 2, 1. Nampak? Cun ke tak cun? Ni dia punya high beam. Yang ni dia punya lampu. Lampu kalau aku tengok kat lampu ni kan, dia lebih terang daripada lampu yang standard korang Bila semua sekali kita dah siap tengok, kita dah checking, jom kita pasang guys. Nah. Okay guys, bila korang dah pastikan semua skru korang dah simpan, so ini adalah final dia guys. Final dia kat sini ada satu skru, dekat, dah settle. Try hidupkan Ya. Cun ke tak cun guys? Try Habib. Ini Habib dia guys. Nampak? Barulah solid motor tu. So itu saja cara untuk pasang. Macam biasa guys, berminat tekan link kat bawah sebab barang ni sangat-sangat mantap.